Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak bubur keladi campur cacah. Ni dah keladi Pak Murad nak robis keladi dulu. Nak robis keladi. Ni dah. Nak buat bubur. Ni cacah. Campurkan dulu. Okey guys. Nak nunggu dia melogak dulu. Bila dah melogak kan Pak Murad masukkan gula pula. Pak Murad masukkan gula pula. Ni gula kabung ni. Ni Pak Murad masukkan. Tu dah. Sampai dia hancur gula ni. Sekarang baru Pak Murad masukkan santan. Ni Pak Murad nak masukkan santan pula. Santan pun dah masuk. Kita kacau sampai dia masak lah. Okey guys, dah masak dah ni. Pak Murad nak engkek pula dia ni. Inilah dia hasilnya. Guys, mantap.